Pada pendapat saya lah kan, kalau saya nampak di persekitaran masjid tu ada sampah ataupun daun-daun kering, banyak sampah lah kiranya, saya rasa macam tak selesa lah. Sebab itu kan kawasan masjid, tempat beribadah semua. Biasanya kalau saya pergi masjid, saya dapati dekat tandas-tandas masjid slippers-slippers sangat berselerak dan tidak disusun kemas. Keperluan wanita juga seperti pencuci muka, tisu basah untuk lap kita punya makeup apa semua tu, kadang ada yang dekat sana, ada yang dekat sini, macam tidak disusun dengan kemas lah. So agak merumitkan kita untuk nak solat. Selalunya tempat solat wanita tu telekong dia kadang-kadang tidak kemas, dan kain pula tidak disangkut dengan baik, dengan betul. Nampak macam bersepah. Lepas tu bahagian Al-Quran dan Yasin juga tidak disusun dengan baik. Itulah selalu masalah yang saya selalu nampak. Keluhan dan maklum balas daripada para pengguna masjid, kami telah mencapai kata sepakat untuk melaksanakan aktiviti gotong royong membersihkan masjid sebagai sebahagian daripada tugasan video CSR kami. Inisiatif ini bertujuan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan serta memelihara kesucian masjid sebagai tempat ibadah bersama. Aktiviti pembersihan dimulakan di sekitar anjung masjid. Kami mengumpul daun kering dan sisa sampah yang terdapat di kawasan ini bagi memastikan persekitaran masjid sentiasa bersih, kemas dan selesa untuk para jemaah. Seterusnya, kami meneruskan pembersihan di kawasan halaman masjid. Selipar-selipar disusun dengan teratur di tempat yang disediakan. Selain persekitaran dirapikan bagi mengekalkan kekemasan dan kebersihan kawasan masjid. Selain kawasan luar, perhatian turut diberikan kepada bahagian dalam masjid, khususnya ruang solat wanita. Jika diperhatikan, terdapat telekung Al-Quran dan kitab Yasin yang tidak tersusun dengan baik. Sehubungan itu, kami menyusun kitab Al-Quran dan Yasin secara teratur di tempat yang sepatutnya sebagai tanda penghormatan terhadap kitab suci. Telekung pula disangkut dengan kemas dan rapi bagi memudahkan penggunaan oleh para jemaah wanita. Di samping itu, kami turut menyusun rehal dan senjadah dengan rapi agar ruang solat berada dalam keadaan kemas dan selesa. Diharapkan para jemaah dapat mengekalkan kekemasan ini dengan menyusun semula kelengkapan solat selepas digunakan. Dengan ruang masjid yang tersusun dan bersih, para jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lebih selesa. Aktiviti kecil seperti ini mengingatkan kita bahawa menjaga kebersihan masjid adalah tanggungjawab bersama. Seterusnya, kami menumpukan perhatian kepada kawasan tandas masjid. Selipar disusun dengan kemas di tempat yang disediakan. Lantai kemudiannya dimop dengan rapi supaya kawasan tandas sentiasa bersih dan selesa untuk para pengunjung. Bahagian kegunaan wanita seperti pencuci muka dan tisu turut dikemas dan disusun dengan rapi supaya sentiasa tersusun dan mudah digunakan semula. Tidak dilupakan juga ruang solat lelaki. Kami menyusun kitab Yasin dan bahan bacaan supaya kemas dan tersusun. Sebagai penutup kepada aktiviti ini, kami mewakafkan minuman kepada para jemaah yang hadir ke masjid. Kami berharap usaha ini dapat memberi manfaat serta menyemai kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan dan kesucian masjid secara berterusan. Okeylah, itu sahaja video kami pada hari ini. So, jagalah kebersihan di masjid kita. Bye.